Hello. Alamak. Ustaz Reza! Dah boleh lah. Hello? Hajar. Ustaz Reza kan dah pindah. Ustaz Reza! Susahlah. Siapa nak adik Yasin ni? Nak panggil Ustaz, Ustaz tak ada. Alah, aku kan ada. Udah sukalah kau pakai seorang sini. Aduh, Ustaz Reza tak ada? Tak ada lah, mestilah sedih. Awak, member ride awak ni dah lah tongkat pun Ustaz Reza pasangkan. Tadi dah parking tepi. Ada orang tegur, tengah balik. Ingatkan Ustaz Reza nak parking sebelah. Macam mana ni, bos? Ezek, kenapa sedih macam ni? Relax lah. Jadual waktu, bos. Siapa nak tolong saya nanti? Baru pukul 6 saya datang sekolah buat jadual. Hari tu waktu berlakon kita marah Ustaz Reza lah. Tu dua. Sikit-sikit lah. Tak kena hantam saja lah aku. Aduh, Ustaz Reza ni banyaknya masukkan. Kesianlah Ustaz Reza. Dah lah kena pindah. Aduh. Sorry Ustaz Reza. Sorry sangat. Aduh. Kipas kelas 5B rosak pula dah. Ustaz Reza pun tak ada. Siapalah nak repair kipas kelas 5B ni? Come on lah, Izwan kan ada. Hang reti ke? Awak sedih? Ustaz Reza tak ada kan? Relax lah. Yang patah tumbuh hilang berganti juga, okey? Budak-budak nampak sedih ni. Ini mesti sebab Ustaz Reza ni. Come on, semangatlah sikit. Jangan sedih-sedih. No Ustaz Reza, no Ustaz Reza, no Ustaz Reza, no Ustaz Reza, no Ustaz Reza. Ya, tak seronoklah sekolah ni tak ada Ustaz Reza. Jom kita lari. Budak dah pergi mana? Takkan sedih kot? Relax lah. Susahnya matematik ini. Semoga Ustaz Reza doakan kami. Ustazah! Kipas Ustazah rosak ke? Salah tak ada Ustaz Reza sekarang. Aduh. Kalau harap Cikgu Reza tolong kita. Boleh lah. Boleh kan? Come on lah, Izwan kan ada. Ustaz Reza ni kenapa pindah? Kena pencen dah. Novan, kenapa kau sedih? Ustaz Reza kan nak pindah. Alahai. Lepas ni tak ada kawan dah, tinggal seorang je. Siapa nak tolong ni? Come on lah, Izwan kan ada. Stok banyak lagi ni, nak kena kira, nak kena order. T-shirt tak cukup. Minta tolong siapa kan? Come on lah, Izwan kan ada. Kenapalah pergi cepat sangat? Panggil Izwan lah datang sini. Izwan! Jangan nanti orang kena... Kenapa buat ni? Asal minta tukar jugalah. Ustaz Reza memang terbaik. Cikgu, kenapa cikgu lawak sedih je? Maunya tak sedih. Memanglah Cikgu Anita sedih. Ustaz Reza tu dah lama tahu bekerjasama dengan Cikgu Anita. Cikgu Anita